Siapa yang tak puasa Syaban, lepas 15 dia tak boleh puasa sunat. No? Dia kena ada puasa sebelum 15 walaupun sehari. Tuan-tuan sekalian, start, no? Kena mula. Sebab apa kena mula? Sebab Nabi nak bagi tahu kepada kita semua bulan hak nak mai ni, Ramadan ni, ada orang malam ni yang duduk dalam dewan ni, umur berapa pun orang tu, jangan berasa dia muda, jangan berasa dia 17, jangan berasa dia baru 24, jangan berasa dia 32, jangan berasa dia 46. Sebab di akhir zaman, dekat dengan kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala banyak ambil nyawa secara mengejut. Mautul faja'ah Nabi sebut. Di antara tanda kecil kiamat ialah mati secara mengejut. Maka persiapan hak nak sambut Ramadan tu mesti mula daripada Rejab, seperti mana salafus salih mula. Depa mula daripada Rejab. Jangan satu Ramadan baru lap Quran berabuk. Jangan satu Ramadan baru duk pergi cadang, duk cari tang mana rumah anak yatim, tang mana ada tahfiz, tang mana ada masjid buat buka puasa, baru duk pergi mendak cari. Sedang-sedang 15 Ramadan, sedang-sedang 21 Ramadan, tak dan juga. Maka dia heran bila menghadap Allah Azza wa Jal di padang mahsyar esok, bila bawa buku amalan, Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Bila panggil nama dia, wahai Muhammad, mai di ke depan, buka buku amalan kamu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Kata Allah, cukuplah kamu sendiri yang menjadi saksi kepada apa yang kamu buat. Aku tak payah panggil saksi lain. Dia buka buku, Tuhan suruh baca, Iqra' kitabak, baca. Dia pun tengok, Nabi kata dia tengok buku amalan dia. Sejauh mata memandang buku amalan semua orang. Yang malam ni dalam dewan ni, buku amalan saya dan kita semua sedang dibuka dan sedang ditulis oleh Raqibun Atid. Sampai saat saya sedang bercakap ini, sesiapa yang niat keluar daripada rumah dia tadi untuk menuntut ilmu, Nabi kata ditulis oleh para malaikat bahawa dia sedang mendapat pahala syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Siapa yang keluar daripada rumah dia untuk menuntut ilmu, malaikat tulis pahala fi sabilillah, berjuang fi sabilillah. Sekarang insya-Allah kena ikhlas. Tuan-tuan, kita baca buku amalan kita. Kita tengok hari Ahad kita buat apa, kita perhati hari Isnin kita buat apa, 20 hari Selasa kita buat apa. Setiap minit. Orang ni semua bukan tunggu, alik tunggu, duduk kau ustaz, diri. Ni duduk pun duduk cemui dah. Berdiri. Hak panggil seorang je, yang dipanggil seorang saja. Dia pun tengok buku amalan dia. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia kata, wahai Allah, buku apa ni yang tulis daripada sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda. Dia teringat pada tarikh sekian-sekian, pada jam sekian-sekian, pada hari sekian-sekian. Dia minum air, dia sebut Bismillah. Dia tengok dalam buku dia tulis Allah tulis Bismillah, lalu diberikan pahala kepada dia sekian-sekian. Dia tengok pada malam sekian, pada hari sekian, pada tarikh sekian, pada minit sekian, Allah Ta'ala tulis. Dia masuk dalam sebuah tempat dalam keadaan dia riak dan bongkak. Lepas tu dia tengok puasa dia. Ini serta puasa. Dia tengok puasa dia. Tiap-tiap orang akan ingat berapa kali dulu Allah bagi peluang untuk dia puasa Ramadan. Lepas meninggal, masuk alam barzakh, kemudian Allah bangkit balik. Lepas tiupan sangkakala, pakat berjalan menuju ke mahsyar. Kalau tuan-tuan nak tahu mahsyar tu macam mana, mahsyar tu apa, keadaan kita macam mana, macam yang tuan-tuan duduk malam ni.
Kita akan berdiri di mahsyar dengan berat yang sama, tubuh badan yang sama, warna kulit yang sama, mata yang sama, nama yang sama, pijak kaki yang sama, berjalan di atas tanah yang sama. Dari segi otak, Ustaz, otak yang macam mana tuan-tuan ingat pada malam ni nama kawan kita, nama ayah kita, nama telefon kita, yang itulah tuan-tuan akan ingat benda yang sama. Bila tuan-tuan tengok buku, tuan-tuan akan ingat berapa kali Allah bagi ruang untuk puasa Ramadan dan berapa Ramadan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Bila kita tengok, kita ingat dulu meninggal muda, 34 meninggal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan puasa 20 kali, kita ingat dan puasa 20 kali. Tapi bila tengok dalam buku amalan, ada 12 aja. Ada 12 aja. 12 kali aja yang Tuhan tulis. Yang lain tu Allah Ta'ala tulis hujung tu haba'an mansura, debu yang berterbangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak boleh ulang dah tuan-tuan. Waktu tu tak boleh ulang dah. Tak boleh repeat, tak boleh qada. Nak ulang, nak taubat, nak qada malam ni selama mana tuan-tuan dan saya masih bernafas. Ketika kita tengok Allah tulis debu yang berterbangan, waktu tu kita nak menyesal. Ada orang bukan puasa dia saja yang debu berterbangan. Dia tengok solat dia. Dia ingat 45 tahun dia solat, tetapi solat dia tidak diterima dan tidak diangkat oleh Allah Jalla Jalaluh.